Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video pada kali ini, dalam kursus pentaksiran dalam mata pelajaran sejarah bagi kod kursus SDHK 3263. Jadi dalam video kali ini, kami akan melaksanakan tugasan 2 iaitu persembahan, yang mana kami akan menghuraikan dan membentangkan tentang kaedah pentaksiran untuk pembelajaran yang sesuai dalam pentaksiran bilik darjah dengan penekanan terhadap kompetensi pembelajaran bermakna 6C bagi mata pelajaran sejarah sekolah rendah. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Puan Suhaibah binti Rasidi. Jadi dalam video pada kali ini, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan iaitu saya sendiri, Muhammad Muslihin bin Samsudin. Yang kedua pula ialah Muhammad Amirul Syahmi bin Saiful Nizal dan yang terakhir sekali iaitu Muhammad Syamuddin bin Muhammad Luqman. Okey, ini merupakan soalan tugasan yang ditugaskan kepada kami, iaitu tugasan 2 persembahan sebanyak 10%. Anda dikehendaki membentangkan kaedah pentaksiran untuk pembelajaran yang sesuai dalam pentaksiran bilik darjah dengan penekanan terhadap kompetensi pembelajaran bermakna iaitu 6C bagi mata pelajaran sejarah sekolah rendah dengan teknologi yang bersesuaian dalam satu persembahan secara berkumpulan. Pentaksiran dan penilaian formatif yang dibina perlulah berdasarkan salah satu topik sejarah sekolah rendah yang dipilih dalam pelaksanaan pengajaran mikro dan makro bagi kursus SJHK 3273 iaitu subjek kaedah pengajaran sejarah. Jadi ini merupakan maklumat awal yang mana kami akan bincangkan dalam keseluruhan video kami iaitu berkaitan dengan mata pelajaran sejarah tahun 6. Yang kedua pula ialah berkaitan dengan tajuk dan standard kandungan iaitu yang mana kami pilih 11.2 iaitu agama dan kepercayaan di Malaysia. Yang mana mewakili SP standard pembelajaran dan kewarganegaraan seperti berikut. 11.2.4 menyenaraikan nama-nama rumah ibadat di Malaysia dan kewarganegaraannya pula ialah menyatakan kepentingan memahami adab ketika berada di rumah ibadat. Jadi dalam SP dan SK ini, ianya akan membentuk satu objektif pembelajaran yang mana pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti nama rumah ibadat pelbagai agama di Malaysia dengan betul. Yang kedua pula ialah menerangkan adab-adab ketika berada di dalam rumah ibadat dengan tepat. Dan yang terakhir sekali, menjelaskan kepentingan memahami adab di rumah ibadat berdasarkan perbincangan dan aktiviti berkaitan dengan jelas. Okey, berikut merupakan 3 kaedah pentaksiran PBD iaitu yang pertama ialah dari segi pemerhatian, yang kedua ialah dari segi lisan, yang ketiga ialah dari segi penulisan. Okey, dari segi pemerhatian, apa yang diperhatikan oleh guru ialah yang pertama, penglibatan aktif pelajar dalam proses aktiviti semasa sesi PDP di dalam kelas. Yang kedua ialah pemahaman terhadap watak dan juga konteks sejarah. Yang ketiga ialah kerjasama dalam kumpulan dan yang keempat ialah penggunaan fakta sejarah yang betul ketika dalam dialog diorang. Okey, dari segi lisan pula, apa yang guru-guru ni tengok, apa yang dinilai? Mereka akan dinilai dari segi kefahaman terhadap topik, keupayaan mengaitkan fakta sejarah dengan kehidupan kini, kejelasan dan penguasaan bahasa, keberanian dalam menyampaikan pandangan. Dan yang ketiga ialah penulisan. Dari segi penulisan, guru-guru akan nilai dari segi struktur penulisan seperti pengenalan, isi dan juga penutup, ketepatan fakta sejarah dan juga huraian serta contoh yang mereka berikan. So berikut adalah 3 kaedah pentaksiran PBD. Okey, seterusnya kita tengok pula apa itu komponen 6C. 6C ini merujuk kepada 6 kemahiran utama yang perlu dikuasai ataupun yang diperlukan oleh seseorang murid untuk menghadapi cabaran dunia moden dan juga masa depan. Ia juga menekankan pembangunan pelajar secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek pendidikan dan juga akademik semata-mata. Okey, yang pertama ialah critical thinking iaitu pemikiran kritis. Yang kedua ialah komunikasi. Yang ketiga ialah kolaborasi. Yang keempat ialah creativity iaitu kreativiti. Yang kelima ialah citizenship iaitu kewarganegaraan. Dan juga yang keenam ialah karakter iaitu sosial. Okey, yang pertama dari segi critical thinking ataupun pemikiran kritis, ia lebih kepada keupayaan untuk menganalisis, menilai dan membuat keputusan secara rasional dan juga logik, sebagai contohnya menilai kesan sesuatu peristiwa sejarah dari pelbagai sudut.
Dan yang kedua pula ialah komunikasi, yang mana ianya merupakan keupayaan untuk menyampaikan idea dengan berkesan secara lisan, bertulis ataupun secara visual. Sebagai contohnya dari segi aktiviti pembentangan, hasil kajian kumpulan dengan jelas dan meyakinkan. Yang ketiga pula ialah collaboration ataupun kolaborasi, atau lebih dikenali dengan kata kerjasama, yang mana ianya memerlukan keupayaan bekerja secara efektif dengan orang lain untuk mencapai matlamat secara bersama. Contohnya kita buat kerja sama-sama. Dan yang keempat ialah kreativiti. Kreativiti ni pula ialah keupayaan untuk menghasilkan idea baru, menyelesaikan masalah secara inovatif. Yang kelima ialah kewarganegaraan, iaitu kesedaran tentang isu sosial, budaya, alam sekitar dan juga tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia. Dan yang terakhir, yang keenam ialah dari segi sasiah, iaitu ciri peribadi positif yang ditunjukkan oleh pelajar dan juga murid kita seperti ciri amanah, hormat, tanggungjawab dan integriti, atau lebih kita kenal sebagai nilai murni. Okey, sebelum kita kupas secara lebih lanjut, marilah kita tengok dulu apa itu kaedah pentafsiran yang akan digunakan dalam pengajaran untuk kali ini. Jadi pentafsiran yang pertama adalah pentafsiran berasaskan lembaran kerja, di mana sebelum kita bagi pentafsiran lembaran kerja ini, kita akan memberikan, cikgu akan memberikan penerangan berkaitan dengan rumah ibadat di Malaysia serta agama yang berkaitan menerusi surat interaktif Canva dan juga bahan bantu mengajar iaitu photostik. Kemudian guru akan mengaitkan rumah ibadat dengan kehidupan harian murid-murid. Guru akan memberikan contoh rumah-rumah ibadat yang berada di sekeliling mereka. Okey. Kemudian kita akan bagikan lembaran kerja ini. Setiap murid akan mendapat lembaran kerja dan secara individu murid ini akan melengkapkan lembaran kerja di dalam kelas. Jadi murid ni perlu meneliti gambar rumah ibadat dan kemudian perlu mengenal pasti nama rumah ibadat serta agama yang sesuai, yang tepat. Okey, kemudian murid ini akan bertukar lembaran kerja dengan rakannya di sebelah. Tujuannya adalah untuk mereka akan semak bersama-sama dengan guru. Guru akan memancarkan ataupun guru akan menayangkan skema jawapan di hadapan kelas dan mereka akan semak bersama-sama di dalam kelas. Jadi murid akan memberi kawan lah, ada berlakunya kawannya akan menandakan kertas soal jawapan mereka. Okey, jadi pentafsiran yang kedua yang kami pilih iaitu pentafsiran melalui gallery walk dan quiz. Jadi bagaimana gallery walk ini berjalan iaitu guru akan mengagihkan satu kertas yang mengandungi contoh kisah ringkas adab di rumah ibadat. Jadi cikgu akan agihkan 4 rumah ibadat utama di Malaysia yang mana dalam kertas tersebut mengandungi kisah mengenai adab-adab yang kita perlu amalkan di dalam rumah ibadat tersebut. Jadi setiap kumpulan akan mendapat satu kertas itu. Jadi tugasnya di sini ialah murid perlu highlightkan ataupun gariskan adab yang terkandung dalam kisah tersebut. Jadi guru akan bagikan dalam satu tempoh masa tertentu. Jadi murid dalam kumpulan akan berbincang dan akan gariskan. Jadi setelah tamat masa tersebut, kita akan menjalankan aktiviti gallery walk ini. Jadi setiap kumpulan dalam kumpulan masing-masing akan menerangkan apa yang mereka dapat dan apa yang mereka belajar melalui kisah tersebut. Jadi dalam gallery walk ini, setiap kumpulan perlu bergerak ke kumpulan yang akan menerangkan tersebut. Jadi sebagai contoh, kumpulan pertama yang akan menerangkan terlebih dahulu, kumpulan lain perlu bergerak ke meja tersebut. Meja kumpulan satu. Jadi setelah tamat kumpulan satu menerangkan tentang apa yang mereka dapat dalam kertas tersebut, kita akan beralih pula kepada kumpulan kedua. Jadi begitu juga yang seterusnya. Kita akan arahkan murid untuk bergerak dan mendengar dan menerangkan apa yang mereka dapat. Kita ingin tekankan konsep pembelajaran aktif dan berpusatkan murid. Jadi setelah kita tamat aktiviti gallery walk ini, murid telah menerangkan dan murid juga telah belajar. Jadi kita akan beralih kepada pentafsiran yang kedua iaitu melalui kuis. Jadi kuis ini sedikit berbeza dengan kuis yang selain lain di luar. Jadi melalui kuis ini, kita akan arahkan murid untuk berdiri semua. Jadi setelah kita belajar tadi, murid telah belajar melalui mereka sendiri tadi. Jadi setiap kumpulan akan menyoal kumpulan yang lain. Sebagai contohnya begini, kumpulan yang pertama yang telah menerangkan adab di masjid,
akan menyoal kumpulan yang lain. Jadi kumpulan yang lain perlu berebut secara individu untuk menjawab soalan tersebut. Jadi ahli kumpulan yang dapat menjawab soalan boleh duduk. Jadi konsepnya begini, iaitu setiap kumpulan saling menyoal kumpulan yang lain. Jadi kalau kita dapat lihat di sini, individu ataupun murid yang terakhir yang duduk tidak dapat menguasai maklumat pembelajaran yang ingin kita sampaikan. Jadi kita dapat tengok di sini tahap penguasaan murid yang berbeza dan juga pembelajaran yang interaktif dan menarik. Okey, untuk yang ketiga ialah kami menggunakan pentaksiran secara pembentangan, iaitu yang mana pada awal pengajaran tadi, murid akan diberikan sampul surat yang berisi dengan kad rumah ibadah. So, dekat sebelah kiri ataupun dekat bahagian kotak yang kedua ni adalah merupakan contoh kad rumah ibadah, iaitu yang ada masjid, kuil, tokong, gereja dan juga di sebalik ataupun di belakang kad itu ada dia punya kepentingan, ada dua kepentingan beradab di setiap rumah ibadat tersebut. So dekat sini guru akan bagi arahan kepada murid untuk buka sampul yang mereka dapat tadi, dan seterusnya murid akan tengok, okey, mereka dapat apa? Dapat masjid ke, dapat kuil, dapat tokong ataupun gereja. Dan setiap kumpulan diberikan masa selama 3 minit. 3 minit ni untuk apa? Untuk mereka menjalankan sesi perbincangan dan juga sumbang saran tentang kepentingan memahami adab di rumah ibadat. Dan selepas 3 minit tu, setiap kumpulan ini akan diminta untuk datang ke hadapan. Dua orang murid akan menulis maksudnya isi dua kepentingan tadi dekat papan putih, maafkan saya. Dan juga dua orang lagi akan diminta untuk menjelaskan, untuk menghuraikan lagi kepentingan yang tertulis di belakang tadi. So maksudnya kepentingan tu dah ada, tapi mereka perlu huraikan, perlu bagi cadangan ataupun bagi evidence untuk setiap isi. So berdasarkan kad yang murid dapat tersebut, mereka perlu menerangkan dan huraikan kepentingan tadi. Jawapan ni akan disemak melalui perbincangan di dalam kelas. Guru memberikan peneguhan dan menerapkan ilmu ni. So semasa mereka bentang tu, mungkin mereka boleh tanya murid-murid lain ataupun murid lain boleh tanya kepada mereka sekiranya mereka tidak faham. So objektif dekat sini ialah untuk kita menjelaskan kepentingan memahami adab di rumah ibadat berdasarkan perbincangan dan juga aktiviti sumbang saran dengan jelas. Okey, seterusnya kami akan menerangkan kaedah pentaksiran yang kami pilih dan penekanan terhadap kompetensi pembelajaran bermakna 6C. Yang pertama, pemikiran kritis, critical thinking. Baiklah, elemen yang pertama adalah pemikiran kritis ataupun critical thinking dalam bahasa Inggeris. Jadi elemen ini kita dapat melihat dengan jelas terdapatnya di dalam lembaran kerja, di mana kalau kita lihat dengan teliti, bagi menjawab soalan tersebut, bagi membuat lembaran kerja tersebut, murid perlu menganalisis gambar rumah ibadat, membuat inferensi berasaskan ciri seni bina dan menghubungkannya dengan agama yang tepat. Disebabkan apa? Disebabkan di dalam lembaran kerja hanya gambar sahaja yang diberikan. Gambar tersebut juga bukannya gambar realiti, tetapi adalah gambar berbentuk animasi. Jadinya murid perlu menganalisis gambar tersebut dengan melihat ciri-ciri yang terdapat pada rumah ibadat tersebut. Kemudian barulah dia boleh mengenal pasti nama rumah ibadat beserta agamanya. Dan juga selain daripada itu, semasa semakan rakan sebaya, murid ini perlu menilai jawapan rakan yang lain dan memberi cadangan pembetulan jika ada. Jadi di sini murid perlu berfikir secara kritis bagaimana dia ingin memberikan maklum balas tersebut kepada rakannya. Dan kalau kita lihat contoh di sini, murid melihat imej tokong, jadi murid perlu mengenal pasti elemen seni bina, iaitu adalah seni bina Cina, di mana terdapatnya atap melengkung ataupun naga. Lalu murid ini membuat keputusan bahawa itu adalah rumah ibadat bagi agama Buddha. Okey, untuk kad rumah ibadat ni pula, berkaitan dia dengan pemikiran kritis ialah dari segi murid ini dia perlu apa? Perlu analisis gambar rumah ibadat yang mereka dapat dekat kad tersebut, dan juga mereka perlu buat penilaian tentang apa pentingnya menjaga adab di rumah ibadat. Dan juga semasa pembentangan ni, murid kena terangkan kepentingan menjaga adab secara mendalam beserta huraian yang sesuai. Kan tadi dekat belakang kad tu dah ada kita punya contoh
ataupun kita bagi isi siap-siap apa itu kepentingan, dua kepentingan, tetapi masa bentang tu murid kena bagi huraian secara terperinci lagi. Maksudnya kat sini kita ajar murid untuk berfikir secara kritis, untuk menilai dan juga untuk bagi huraian berkenaan dengan tajuk yang mereka dapat. Sebagai okey, dekat sini kita boleh tengok contoh dekat bawah. Murid melihat kat rumah ibadat, mengenal pasti rumah ibadat yang mereka dapat. Sebagai contoh, dapat masjid, apa dekat belakang tu ada, isi apa. Dan juga mereka perlu baca dan analisis kepentingan beradab di rumah ibadat tersebut. Kalau dapat masjid, tengok belakang tu ada dekat masjid apa, bagi kepentingan dan juga huraian. Okey, macam tu. Okey, yang kedua pula ialah sasiah, karakter. Untuk elemen sasiah pula, kita dapat lihat melalui lembaran kerja di mana sekiranya kita teliti, aktiviti ini menggalakkan murid menghargai nilai seperti hormat, bertolak ansur dan juga empati. Memang betul, isi kandungan ataupun objektif lembaran kerja ni adalah untuk memberi murid pengetahuan tentang nama rumah ibadat, ciri-ciri rumah ibadat dan juga beserta agamanya. Tetapi kalau kita tengok dalam pelaksanaan aktiviti pentaksiran lembaran kerja ini, pentaksiran bertulis ini, kita tengok kat sini apabila murid berbincang, menilai dan membetulkan rakan, mereka membentuk nilai integriti, jujur dan juga rendah hati. Sebabkan kita tengok selepas mereka menjawab soalan ini, mereka akan bertukar dengan rakan sebelahnya, rakan sebaya dan berlakunya penilaian rakan sebaya di situ. Dan dekat situlah wujudnya sasiah karakter. Jadi guru juga memainkan peranan penting dalam meneguhkan nilai murni semasa sesi refleksi di dalam kelas. Jadi ini kalau kita tengok contoh kat sini, apabila murid tu tak tahu, jadi dia situasi dia, saya tak tahu tadi tapi rakan saya bantu saya faham. Terima kasih sebab bantu saya. Jadi daripada situasi kita faham wujudnya rendah hati dekat situ, di mana apabila dia membuat satu kesalahan, rakannya bantu untuk memperbaiki kesalahannya dan dia menerima dengan rendah hati. Perkara itu berlaku semasa mereka bertukar lembaran kerja semasa sesi penyimakan. Okey, untuk elemen 6C dari segi sasiah pula, bagi aktiviti kat rumah ibadat iaitu pembentangan, aktiviti ini sememangnya menggalakkan murid menerapkan sikap bekerjasama ketika sesi sumbang saran. So dekat sini kita boleh tengok dia punya sasiah, macam mana dia bergaul, macam mana dia punya bercakap dengan murid-murid yang lain. So apabila murid berbincang, menilai dan berkongsi pendapat tentang kenapa pentingnya menjaga adab di rumah beribadat sekaligus memupuk sikap toleransi dan juga kerjasama antara kumpulan ahli kumpulan mereka itulah. Dan juga guru juga memainkan peranan penting dalam meneguhkan nilai murni semasa sesi pembentangan, penilaian, peneguhan dan refleksi semasa kelas. So dekat sini guru itu sendiri bagi peneguhan, bagi cadangan ataupun bagi komen lah selepas mereka bentang, bagi komen. Yang ni okey tak okey, ataupun kita buat sesi soal jawab berkenaan dengan apa yang mereka bentang dengan rakan-rakan yang lain. So dekat sini semasa proses sumbang saran itu, semasa proses perbincangan itu mungkin ada murid yang tak faham. Sebagai contohnya dia kata, saya tak faham tapi rakan saya bantu, saya faham. Terima kasih sebab bantu saya. So dekat sini adanya sikap kerjasama. Dekat sini sasiah yang positif antara murid. Yang ketiga pula ialah kewarganegaraan ataupun citizenship. Okey, baiklah untuk elemen 6C yang ketiga iaitu adalah kewarganegaraan ataupun citizenship. Dan kita dapat melihat elemen ini di dalam lembaran kerja. Jadi bagaimanakah lembaran kerja ini dapat mewujudkan elemen kewarganegaraan ini? Okey, kalau kita tengok murid ini mempelajari kewujudan pelbagai agama dan rumah ibadat di Malaysia. Murid ini mengenali ciri-ciri yang berada di rumah ibadat tu, nama untuk rumah ibadat tersebut dan juga agama apa yang ada pada rumah ibadat tersebut. Yang kedua adalah aktiviti ini membentuk sikap hormat terhadap kepercayaan orang lain selaras dengan semangat perpaduan dan juga muhibah. Jadi pengetahuan ini penting untuk membentuk identiti nasional yang inklusif dan harmoni. Okey, kita tengok contohnya, murid mengenali tokoh Buddha dan menyatakan bahawa kawan saya beragama Buddha. Saya kena hormat tempat ibadat dia. Kalau kita tengok bila budak ni dapat murid ni dapat
menjawab lembaran kerja ini bermaksud mereka dapat mengenal pasti rumah ibadat yang ada di Malaysia selain daripada rumah ibadat sendiri. Jadi dia dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dan mereka tahu mereka perlu menghormati agama lain dan juga rumah ibadat orang lain. Sebab itulah kita tengok apabila dia melihat tokong, dia tahu tokong ni adalah untuk agama Buddha, dan agama Buddha ni siapa? Kawan dia yang beragama Buddha. Dia dapat kita panggil menerapkan sifat toleransi ataupun muhibah itu dalam diri. Okey, jadi dalam kaedah pentaksiran gallery walk, bagaimanakah kaedah ini dapat menekankan elemen C iaitu kewarganegaraan, citizenship. Jadi kalau kita lihat dalam kaedah ini, murid didedahkan dengan adab dalam rumah ibadat pelbagai agama iaitu Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. Jadi murid akan belajar adab dan juga perlu menghormati perbezaan yang wujud dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi, kewarganegaraan ini ditekankan apabila aktiviti ini dapat memupuk kefahaman antara murid yang terdiri daripada pelbagai agama dan budaya dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Seperti yang saya sebutkan tadi, di dalam kelas terdapat mungkin bukan hanya satu bangsa tapi juga bangsa yang berlainan yang mana akan mewujudkan perbezaan di antara agama dan budaya tersebut. Jadi murid akan belajar menerima dan menghargai perbezaan yang wujud melalui pemahaman nilai sejagat seperti elemen nilai seperti hormat, toleransi dan kesopanan. Akhir sekali, ianya akan memberi kesan kepada pembentukan identiti murid sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab dan harmoni. Jadi, jelas di sini elemen C dapat ditekankan melalui kaedah pentaksiran ini. Seterusnya, kami akan menerangkan C yang keempat iaitu kreativiti. Okey, saya akan terangkan pula ialah bagaimana elemen C, kreativiti, ditekankan dalam aktiviti gallery walk. Jadi, apa yang berlaku dalam kaedah pentaksiran ini? Jadi, murid akan menggunakan bahan seperti tersebut untuk menerangkan dapatan mereka. Seperti saya terangkan tadi dalam awal video, murid akan mendapat satu kertas kisah ringkas. Jadi, murid mungkin boleh menggunakan bahan seperti kata kunci, gambar ataupun sesuatu visual ataupun mungkin lakonan untuk menerangkan dapatan kumpulan mereka dengan menarik iaitu adab-adab di rumah ibadat. Jadi, murid akan diberi ruang untuk mengekspresikan hasil perbincangan mereka dalam kumpulan, mungkin dalam bentuk poster mini ataupun carta berdasarkan kreativiti kumpulan mereka. Jadi kita di sini, guru boleh mendedahkan kepada murid penyampaian tidak hanya melalui percakapan sahaja tapi pelbagai cara. Iaitu seperti saya sebutkan tadilah. Yang kedua pula ialah menggalakkan murid untuk menonjolkan keunikan gaya pembentangan masing-masing. Seperti dalam sesuatu kelas terdapat mungkin lebih kurang 20 orang murid. Jadi terdapat 20 jenis cara mereka untuk menonjolkan gaya penyampaian pembentangan masing-masing. Jadi yang terakhir pula ialah memberi peluang kepada murid untuk mencuba pendekatan visual ataupun simbolik untuk menzahirkan kefahaman mereka. Yang mana kalau kita fahami di sini, gaya pembelajaran murid mungkin berbeza. Jadi perbezaan gaya penyampaian itu dapat membantu murid untuk memahami dengan lebih mendalam dan bermakna. Okey, seterusnya elemen 6C dari segi kreativiti ataupun kreatif ni dalam sesi aktiviti kat rumah ibadat ni ialah dari segi pembentangan. Apa yang berlaku dekat sini ialah murid-murid dapat menggunakan bahan seperti kad rumah ibadat dan membentangkannya secara kreatif. Mungkin dalam arahan guru bagi tahu awak perlu bentang dalam masa berapa minit, contoh 3 minit ke apa semua. Tapi tak ada had, maksudnya nak bentang secara biasa, secara penyampaian ilmu biasa ataupun secara lakonan, puisi ataupun tu secara bebas. Maksudnya secara kreativiti pelajar itu sendiri. So, pelajar dekat sini diberi masa untuk membentangkan isi dan menghuraikan tentang kepentingan menjaga adab di rumah ibadat. Seterusnya, murid juga boleh menyampaikan pembentangan mengikut kreativiti yang sesuai supaya kawan-kawan mudah faham. So, mungkin ada pelajar yang tak suka tengok macam kalau kita cakap je. Mungkin nak ada pergerakan dari segi psikomotor dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah murid ini bebas membentangkan dengan cara lakonan yang macam saya cakap tadi. Secara lakonan ke, penyampaian maklumat ke, ataupun cara-cara lain yang munasabah. So, dekat sini adalah elemen kreativiti, kita bagi peluang untuk mereka buka minda mereka sendiri.
Okey, C yang kelima pula ialah kolaborasi ataupun collaboration. Okey, untuk elemen 6C yang mana kolaborasi pula, macam mana nak nampakkan kolaborasi tu semasa sesi kat rumah ibadah ni ataupun sesi pembentangan ni? Okey, melalui sesi ini murid akan diterapkan dengan sikap saling tolong-menolong, saling menolong dan bekerjasama dalam membincangkan kepentingan beradab di rumah ibadat. Yang kedua ialah aktiviti ini membentuk sikap kerjasama dan memupuk penyatuan idea untuk mendapatkan maklumat yang lebih baik untuk sesi pembentangan nanti. Maksudnya dekat sini mereka bincang sama-sama apa yang nak dihuraikan melalui isi yang mereka dapat, melalui isi kepentingan itu sendiri. Dan masa sesi bentang nanti mereka akan kupas dengan lebih baik sebab mereka dah bincang tadi. Dan yang ketiga ialah pengetahuan ini penting untuk membentuk individu yang mampu bekerja dalam kumpulan dan mampu membina hubungan yang baik antara rakan supaya kualiti kerja lebih berkualiti. Sebagaimana kita tahu, elemen 6C ni adalah untuk memupuk individu atau memupuk pelajar yang membina, yang mampu hadapi cabaran masa depan. So dekat sini kita dah ajar budak-budak ni, kita dah ajar murid-murid ni untuk belajar secara berkumpulan. So nanti tak adalah yang jadi macam seorang-seorang ke apa sebab mereka dah terbiasa dengan kumpulan dan saling tolong-menolong. Okey, kita telah sampai ke elemen C yang kelima iaitu kolaborasi. Jadi bagaimanakah elemen C ini ditekankan dalam kaedah pentaksiran galeri walk? Jadi apa yang berlaku? Murid bekerjasama dalam kumpulan untuk menganalisis kisah ringkas, mengenal pasti kata kunci dan membincangkan adab di rumah ibadat tertentu sebelum bergerak ke kumpulan lain untuk melihat hasil kerja rakan. Jadi kalau kita dapat lihat di sini, murid dalam setiap kumpulan akan bekerjasama. Mereka akan diberi satu kisah ringkas. Jadi murid akan dalam kumpulan secara kolaboratif menggariskan ataupun meng-highlightkan. Mungkin ada seseorang murid itu terlepas. Jadi ahli kumpulan yang lain boleh membantu mereka secara kolaborasi untuk menggaris atau meng-highlightkan adab di rumah ibadat. Jadi melalui kolaborasi ini, murid dapat berinteraksi, berkongsi idea dan menyumbang dalam perbincangan kumpulan. Bagaimanakah ini berlaku? Sebagai contoh, kalau murid mendapat satu kisah ringkas, mungkin rumah ibadat yang berbeza daripada apa yang dianuti, mungkin ahli kumpulan lain boleh berkongsi idea ataupun boleh menerangkan apa yang sebenarnya berlaku. Jadi kalau kita lihat di sini, murid saling melengkapi di antara satu sama lain. Jadi yang kedua pula ialah tugas kumpulan memerlukan pembahagian peranan dan tanggungjawab yang adil. Di sini juga guru boleh memainkan peranan dengan melantik seorang ketua untuk mengagih-agihkan tugas dalam kumpulan. Jadi yang ketiga pula ialah hasil daripada kesemua kolaborasi ini akan mewujudkan satu semangat kerjasama yang terjalin apabila murid menghargai pandangan rakan yang lain dan menyokong antara satu sama lain. Okey, kita telah tiba di C yang terakhir iaitu komunikasi ataupun communication. Okey, untuk elemen komunikasi pula ataupun communication ni dari segi aktiviti kat rumah ibadah ni sememangnya kita kan dah buat aktiviti pembentangan. So memang tak asing lagi dari segi penyampaian secara lisan ataupun secara komunikasi antara pelajar. Dan bagaimana kita nak terapkan elemen komunikasi ni? Sebagai contohnya dalam yang pertama ialah dari segi murid. Murid ini menyampaikan isi tentang kepentingan beradab di rumah ibadat secara lisan. Kan dekat sini secara lisan, so mereka perlulah komunikasi di hadapan kelas. Dan aktiviti ini membentuk sikap percaya diri dalam diri pelajar itu sendiri untuk menyampaikan maklumat secara pembentangan di hadapan kelas. Dan yang ketiga ialah pengetahuan ini penting untuk membentuk individu yang mampu berkomunikasi dengan lancar, dengan baik, difahami dan jelas supaya rakan-rakan lain dapat faham apa yang mereka nak share, apa yang mereka dapat di sebalik kad rumah ibadah ataupun di belakang kad rumah ibadah itu. Okey, sebagai contohnya, murid-murid ini membentangkan kepentingan dan menghuraikan kenapa pentingnya adab di rumah ibadat. Murid juga boleh menanyakan soalan kepada kawan-kawan dan menjawab soalan sekiranya ada soalan yang diajukan oleh kawan-kawan. So dekat sini wujudnya komunikasi dua hala, bukannya mereka yang bentang je cakap tetapi yang mendengar juga boleh tanya soalan, boleh tanya sekiranya tak faham apa yang mereka bentang. So dekat sini wujudnya komunikasi yang baik antara pelajar dengan pelajar, antara pelajar dengan guru. So dekat sini ialah elemen komunikasi. Okey, dalam elemen C yang terakhir iaitu komunikasi ataupun communication,
Jadi bagaimana elemen C ini ditekankan dalam pentaksiran kuis? Jadi apa yang berlaku? Seperti saya terangkan tadi, maafkan saya, pentaksiran kuis ini sedikit berbeza kerana murid perlu bekerjasama dalam kumpulan untuk menjawab soalan dengan tepat dengan menyoal kumpulan yang lain. Jadi ahli kumpulan yang lain perlu bekerjasama untuk menjawab soalan supaya ahli kumpulan mereka dapat duduk. Jadi mereka akan berbincang dan berkongsi pendapat dan membuat keputusan secara bersama tentang jawapan yang paling sesuai kerana ahli kumpulan yang menyoal akan menentukan sama ada jawapan yang ahli kumpulan yang berikan betul ataupun salah. Jadi aktiviti ini membantu mereka untuk saling menghormati pandangan rakan dan menyelesaikan tugasan secara kolektif. Jadi dalam perbincangan kuis ini, murid akan belajar untuk bertanya, memberikan hujah dan mendengar pendapat dengan sopan yang mana menelahkan lagi sifat keterbukaan murid. Jadi murid akan melatih diri untuk menyampaikan idea dengan jelas dan menyusun maklumat secara tersusun. Kerana soalan yang akan diberikan oleh ahli kumpulan lain bukan soalan yang tertutup. Jadi soalannya open secara holistik. Jadi murid perlu menyampaikan idea dengan lebih jelas supaya ahli kumpulan lain juga dapat memahami apa yang mereka ingin sampaikan. Jadi komunikasi bukan lisan juga terlihat jika mereka mencatat apa yang ingin disampaikan oleh ahli kumpulan lain. Baiklah, nampaknya sekarang kita dah sampai ke penghujung. Jadi untuk kesimpulan, kita akan melihat kembali setiap pentaksiran yang dilakukan, apakah elemen-elemen yang terdapat pada pentaksiran tersebut, dan juga kita akan melihat apakah kesimpulan atau perumusan untuk keseluruhan perbincangan kita ini. Baiklah, untuk lembaran kerja, kita tahu lembaran kerja ini merupakan satu pentaksiran secara penulisan, pentaksiran bertulis, dan juga adanya berlakunya pentaksiran akan sebaya di dalam ini. Jadi terdapat 3 elemen 6 yang terkandung di dalam lembaran kerja ini. Yang pertama adalah pemikiran kritis, yang kedua adalah kewarganegaraan global, dan yang ketiga adalah sahsiah. Bagi aktiviti galeri walk dan kuis pula, ini merupakan satu jenis pentaksiran bilik darjah berasaskan lisan dan juga pemerhatian. Jadi, terdapat 4 elemen 6C yang terkandung di dalam aktiviti ini. Yang pertama adalah kreativiti, yang kedua adalah kewarganegaraan global, yang ketiga adalah kolaborasi, dan juga yang keempat adalah komunikasi. Baiklah, untuk aktiviti yang terakhir iaitu adalah kad rumah ibadat, di mana yang dilaksanakan dalam pembentangan. Ini merupakan satu pentaksiran secara lisan, ada juga penulisan dan juga pemerhatian. Jadi terdapat 4 juga elemen 6C di dalam ini. Yang pertama adalah pemikiran kritis, yang kedua adalah sahsiah, ketiga adalah kreativiti, dan yang keempat adalah komunikasi. Oleh itu, apakah rumusan yang boleh kita buat di sini adalah pentaksiran bilik darjah ini bukan sekadar alat untuk menilai pencapaian murid, tetapi ia merupakan satu pendekatan holistik yang menyokong pembelajaran bermakna, terutamanya dalam mata pelajaran sejarah. Ini melalui 3 aktiviti yang kita telah bincangkan sebentar tadi, murid bukan sahaja mengingatkan fakta, tetapi mengembangkan kemahiran abad ke-21 mereka seperti pemikiran kritis di mana melalui analisis visual, perbandingan fakta dan juga semakan rakan sebaya. Kewarganegaraan di mana dengan memahami dan menghormati agama-agama lain sebagai asas perpaduan negara. Dan yang ketiga adalah pembentukan sahsiah di mana menerusi kerjasama, empati dan nilai hormat dalam perbincangan dan aktiviti kolaboratif. Jadi penggunaan kaedah pentaksiran seperti lembaran kerja bergambar, aktiviti galeri walk dan juga kad bergambar rumah ibadat dan juga pemerhatian dan juga pentaksiran akan sebaya terbukti dapat merangsang penglibatan aktif, meningkatkan motivasi murid serta menjadikan sejarah sebagai subjek yang hidup dan relevan dengan dunia sebenar. Jadi tambahan pula, penggunaan teknologi seperti Canva, video tayangan dan aktiviti digital sokongan dapat mempelbagaikan pengalaman pembelajaran dan menjadikannya lebih interaktif dan kontekstual. Oleh itu, PBD yang dilaksanakan secara formatif dan
paksikan nilai 6C adalah kunci untuk membina murid yang bukan sahaja cemerlang akademik, malah seimbang dari segi intelek, emosi dan juga sosial, selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan.